Powerbank sebenarnya dah tak relevan. What? Sebab yelah, phone-phone sekarang ni semua bateri dah besar. Mesti korang pernah dengar kan kawan-kawan ataupun individu ataupun setengah orang yang keluarkan kenyataan macam tu. Tapi adakah argument mereka ni legit? Sebenarnya dia partially true. Yes, aku tak nafikan phone-phone sekarang ni banyak ada bateri yang besar, 6,000, 7,000, ada yang sampai 8,000 pun ada. And then lepas tu dalam kehidupan seharian kita, pergi kerja dalam kereta boleh charge phone, dekat office boleh charge phone. And kalau diikutkan, tak ada keperluan pun untuk kita ni guna powerbank setiap hari. Tetapi korang kena ingat, tujuan utama powerbank ni bukanlah untuk korang guna everyday, setiap hari. Fungsi utama dia adalah sebagai backup power dalam situasi yang korang sendiri tak jangkakan. Sebagai contoh, korang travel jauh-jauh, maybe ada event dan korang tak sangka event tu seharian penuh. And maybe tiba-tiba bos call korang kena outstation pula pada hari tu. And out of the blue, bateri korang pula kong waktu tu pun menggelabah kan nak cari powerbank. Takkan nak cik kedai mamak pula nak pinjam dia punya charger ataupun bawa soket untuk korang charge phone korang. Itu pun kalau korang sendiri bawa charger. Korang bawa charger setiap hari pergi mana-mana. Aku sendiri pun tak bawa. Aku pernah beli tau powerbank waktu awal dulu, memang renyah. Sebab apa? Dalam besar, berat pula tu. Charging speed slow. Sumpah slow and cepat panas. Lepas tu kalau cepat panas, cepat apa? Cepat drain. And satu lagi yang aku tengok, powerbank sama dulu ni dia ada isu yang contohnya macam keluar asap, berapi. And ada case meletup bukanlah aku nak cakap powerbank sekarang ni dia perfect tak, tetapi percentage ataupun probability untuk powerbank moden sekarang ni untuk ada situasi macam powerbank lama tu sangat-sangat tipis. Okay guys, rapat sikit. Rapat sangat? Jauh sikit. Okay dah, cute. Aku nak tanya, kalau korang nak beli powerbank kan, korang nak powerbank macam mana? Sis, maafkan aku nak tanyalah, sis suka powerbank macam mana? Kalau aku suka powerbank yang aku boleh buat naik flight. Aku suka yang jenis yang kecil. Dia punya besar ke kecil? Kalau besar tak larat lah bawa. Yang boleh support MagSafe lah. Aku suka powerbank yang fast charging dan wireless. Kalau korang nak tahu, powerbank sekarang ni dia bukan macam dulu. Sebab sekarang ni ada banyak features yang menarik. Antaranya saiz yang makin kecil, compact. Lepas tu ada yang lengkap dengan LED display untuk korang tengok percentage power. Lepas tu output yang sampai lebih 65 watt. Laju Ada yang support magnetic wireless charging. And ada juga powerbank yang boleh charge laptop sekali. Sebagai contoh, dalam video perbandingan Wiser sebelum ni macam Vivo versus Oppo, Realme Ricoh GR tu, kita orang shoot dekat luar tau. Tak ingat? Okay, editor tolong insert sikit footage video yang aku masukkan tu. Ya, aku nanti kita akan pergi sana, kita dapat iconic Lot 10 ni. Tapi dulu kau dah nampak kan? Kalau korang nak tahu, kita orang shoot video tu the whole day dekat luar tu tak? And of course kita orang bawa powerbank. Gila korang tak bawa powerbank. Kalau bateri korang dah naik tu tak? Takkan nak beli powerbank baru, makan modal. Takkan nak balik office ambil powerbank pun makan modal. Kan nak cari mamak pula nak charge phone, malu. Antara powerbank yang kami di Wiser guna adalah daripada Cutek dan juga daripada Anchor ni. Kau nampak kan? Sekejap aku ke belakang sikit. And ada dua benda je kenapa kami suka kedua-dua powerbank ni. Yang pertama sekali adalah seperti yang korang lihat, dia sangat-sangat kecil, compact, muat je dalam genggaman tanganku. And yang kedua adalah kedua-dua powerbank sangat ringan. And of course sebabkan perkara tu, dia very convenient, portable and senang untuk korang bawa sebagai daily carry ke mana-mana. Tak ada rasa pun macam renyah and etc. And one more thing aku nak sharekan dekat korang, setiap powerbank ni boleh support korang punya device tu satu kitaran pengecasan penuh. Sebab each of this powerbank support 10,000 mAh capacity battery. Okey lah, size macam ni 10,000 mAh. Jangan pula korang expect 1,000. Macam tu aku seni pun lempar muka korang. Fikir logik sikit. Yang kedua pula, kita ada powerbank daripada Ugreen. Kalau korang follow Wiser dah lama, korang tahu yang aku sebenarnya adalah big fan of wireless charging. And powerbank daripada Ugreen ni, dia support wireless charging. Ada dua benda je kenapa aku memang suka powerbank ni. Pertama sekali, macam aku kata tadi, dia support wireless charging, magnetic Qi2 25 watt. And yang kedua pula, seperti yang korang lihat ni, dia ada terbina bersama kabel type C. So tak genyah lah, tak payahlah korang susah-susah fikir nak cari kabel yang lain. And macam korang lihat, kabel ni korang boleh jadikan strap untuk korang bawa ke mana-mana. Nampak sweet sikit lah. Last but not least, kita ada the holy grail of powerbank in Wiser. Ini dia, powerbank daripada Anchor. Nama dia tak silap aku Anchor laptop powerbank and etc. Macam tu kot. Tak apa, nanti minta editor letak nama dia dekat bawah. Yang ini best. 3 benda yang aku suka. Pertama sekali, capacity dia 25,000 mAh. Tak ada masalah kalau korang nak charge tablet, laptop, kamera pun not gonna be a problem. Yang kedua, seperti yang korang tengok ni, sekejap aku tekan.
Dia ada LED display yang boleh tunjuk battery percentage, temperature, and ada lagi satu battery health. Nice way. Nice. Yang ketiga pula, macam korang lihat, dia ada dua kabel Type C. Hush. Mana kau nak cari? Cuma yang drawback akan powerbank ni sebabkan dia ada kapasiti yang besar, lepas tu ada banyak features yang menarik, dia agak sedikit berat. But bagi aku itu adalah satu benda yang aku boleh terima sebab dia punya kelebihan banyak. Jadi sekarang ni korang dah nampak, betul tak? Yang mana powerbank sekarang ni bukan lagi macam dulu. Sebab dia lagi advance, ada banyak features yang menarik dan juga sesuai untuk korang daily carry, travel, charge laptop, kamera dan juga sebagai backup dalam situasi emergency. Jadi bila aku dengar ada orang kata powerbank ni dah tak relevan, aku macam dah hack man. Tak ada aku nak cakap dia orang ni salah, dia orang tak salah. Sebab powerbank sekarang ni dia dah melampaui function asal dia daripada sebagai daily accessory kepada emergency backup ataupun support device.